Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maju Johor, salam Dinamik Pasir Gudang, salam Ramadan. Bersama saya Hazim dan Ustaz Fakrul Razi dalam episod yang ke-8. Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Alhamdulillah Ustaz, kalau semalam kita dah cerita pasal malam Lailatul Qadar. Jadi episod ke-8 kita ini, kita nak bawa tajuk berkenaan Ramadan dan persaudaraan Islam. Jadi kita nak tahu macam mana Nabi SAW ni memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperkuatkan lagi tali persaudaraan sesama kita umat Islam. Jadi bagi mengupas tajuk dan topik yang kita bawakan pada hari ini, kita persilakan Ustaz Fakrul Razi untuk kupasan seterusnya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan masih lagi cergas, bertenaga dan bersemangat untuk melalui hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Satu topik yang kita bincangkan pada hari ini adalah satu topik yang sangat menarik, satu perkara yang sangat dititik beratkan oleh baginda Nabi SAW tentang persaudaraan, menjaga ukhuwah antara orang-orang beriman ini, kerana Nabi SAW menyatakan orang beriman itu dia bersaudara. Orang beriman itu sentiasa peka dengan saudara-saudaranya supaya mereka dapat mewujudkan satu keadaan yang menggambarkan bahawa orang Islam itu memang kuat bukan pada percakapan tapi kuat pada hakikatnya. Jadi disebutkan pada bulan Ramadan Nabi SAW masih lagi meneruskan usaha-usaha untuk menjaga ukhuwah di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Malah Nabi SAW sendiri menampilkan gaya hidup ataupun penampilan diri yang membawa kepada terhubungnya hubungan silaturahim dengan sesama sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dikhabarkan pada bulan Ramadan Nabi SAW walaupun pada siang harinya Nabi berpuasa, tetapi Nabi SAW juga ada berkunjung meninjau-ninjau melihat keadaan sahabat-sahabat Nabi SAW yang berada di sekitar Madinah pada ketika itu. Dan Nabi SAW bertemu dengan para sahabat, menyampaikan pesanan-pesanan yang baik, dan itu antara cara Nabi SAW menjaga hubungan baik. Dan Nabi SAW dalam soal ibadah pun Nabi SAW membawa sahabat-sahabat Nabi kepada satu keadaan supaya mengutamakan jemaah. Maknanya dalam solat fardu berjemaah, malah dalam solat tarawih juga diamalkan dengan cara berjemaah. Malah Nabi SAW juga dikhabarkan pada setiap hari Sabtu Nabi SAW akan menunggang kuda atau menunggang tunggangannya, ataupun Nabi SAW berjalan kaki menuju ke Masjid Quba, iaitu masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW setelah baginda Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Maka kita tahu Nabi SAW berhenti di Quba dan Nabi telah membina Masjid Quba. Rupa-rupanya dalam hadis menyatakan bahawa Nabi SAW selalu pergi ke Masjid Quba. Boleh kata tiap-tiap minggu hari Sabtu Nabi akan pergi untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW yang berada di sana. Begitu juga pada bulan Ramadan Nabi SAW tidak terlepas daripada meninjau ataupun melihat keadaan sahabat-sahabat Nabi SAW yang bertadarus Al-Quran. Walaupun Nabi SAW setiap malam akan didatangi oleh Malaikat Jibril AS dan Nabi SAW bacaannya disemak oleh Malaikat Jibril AS, tetapi Nabi SAW juga tidak ketinggalan untuk melihat kualiti ibadah sahabat-sahabat Nabi, terutama dari sudut bacaan dan seumpamanya. Ini antara perkara-perkara yang kita dapat lihat dalam perjalanan hidup Nabi SAW dalam bulan Ramadan. Dan itu termasuklah juga kita lihat antara lainnya Nabi SAW menjadi satu orang yang sangat pemurah. Malah sahabat Nabi SAW menyatakan sifat pemurah Nabi SAW tu lebih hebat daripada angin yang bertiup kencang. Kerana Nabi SAW selalu bermurah hati, dan kita tahu bahawa akhlak Nabi SAW, dia tak suka simpan harta dalam tempoh yang lama. Dapat harta ghanimah, harta rapasan perang pun Nabi SAW akan infakkan keseluruhan sekali harta yang diperoleh baginda Nabi SAW. Nabi akan bantu. Manakala pada bulan Ramadan diberitahu oleh para sahabat Nabi SAW, Nabi lebih pemurah daripada itu. Jadi tidak hairanlah kalau kita dengar bahawa Nabi SAW di rumahnya setiap kali berbuka puasa, banyak kali Nabi SAW hanya berbuka dengan makan buah kurma. Kalau tak ada kurma basah, Nabi SAW akan makan kurma kering. Kalau tak ada kurma kering, maka Nabi SAW akan minum air. Dan kita tahu bahawa tidak ada rungutan pun
di kalangan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau itu sahaja juadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekeluarga. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga persaudaraan dengan menekankan amalan bersedekah dan juga berzakat. Sebab itulah zakat fitrah ni adalah untuk menampung perbelanjaan fakir-fakir miskin ketika mereka meraihkan hari raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak nanti bila datangnya hari raya mereka ni tak ada makanan. Sebahagiannya sahabat Nabi yang lain merayakan hari raya dengan baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak ada perbezaan, nak semua gembira. Kalau susah sama-sama dibantu bagi mereka-mereka yang susah. Ini adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga persaudaraan. Bukan sahabat-sahabat Nabi saja yang disuruh, tapi Nabi terlebih dahulu telah menampilkan akhlak yang baik itulah. Dan disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlaku krisis, bukan tak ada krisis atau konflik antara sahabat ini, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat supaya mereka ni lebih mengutamakan perdamaian. Sebab itu bila disebutkan innallaha la yuhibbul innallaha yuhibbul fahish wal mutafahish, disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu taala tidak suka kepada orang yang suka mencaci dan perbuatan mencaci itu sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah ada orang yang mencaci kita, maka sebutlah ketika kita berpuasa tu ana shaimun, iaitu aku sedang berpuasa. Ini antara akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita kena tunjukkan keprihatinan kita pada golongan-golongan yang istimewa, antaranya golongan anak yatim ataupun golongan-golongan armalah yang disebut, iaitu ibu-ibu tunggal, terutama mereka-mereka yang termasuk di kalangan umul yatama, iaitu orang-orang yang menjaga anak-anak yatim. Sekiranya perkara ini berlaku dalam hidup kita, kita mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah satu hari nanti kita akan dapat muafakat, akan berlaku dengan keadaan yang sangat baik di tempat kita ini, kerana kita menjunjung tinggi akhlak ataupun cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga dan juga mengekalkan persaudaraan sesama umat Islam itu terutamanya. Jadi mudah-mudahan Allah SWT bagi rahmat, kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kasihilah siapa yang berada di bumi, nescaya yang di langit akan mengasihi diri dia. Kalau kita mengasihi orang yang susah, Allah Taala kasihi kita, malaikat yang berada di langit mengasihi kita. Kalau kita mengasihi binatang-binatang, kucing contohnya, maka Allah SWT akan mengasihi kita dan yang di langit akan mengasihi kita. Siapa saja yang kita kasih atas muka bumi ini, kata itu adalah sifat manusia yang perlu ada dalam diri kita untuk kita menjadikan diri kita lebih baik. Apatah lagi kita menjaga persaudaraan sama kita umat Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi cukup setakat itu, Azim. Baik Ustaz, betul kata Ustaz tu. Orang kata berkasih sayang tu boleh mengeratkan lagi persaudaraan. Tapi mungkin dalam bulan puasa ni, tuan-tuan para penonton semua yang tengah masak, orang kata juadah berbuka ni kan, boleh kongsi dengan jiran-jiran. Apatah lagi kalau kongsi dengan kita, alhamdulillah kan Ustaz kan? Betul. Jadi dengan topik yang kita bawakan pada hari ini, Ramadan dan persaudaraan Islam. Jadi selepas ini kita akan teruskan dengan soalan-soalan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Alhamdulillah, kembali lagi kita ke dalam Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Dalam episod ke-8, seperti mana perkongsian Ustaz pada awal tadi, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, Ramadan dan persaudaraan. Jadi dalam segmen kedua ini kita ada persoalan-persoalan yang kita nak ajukan pada Ustaz. Jadi soalan pertama kita Ustaz, apakah contoh-contoh amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuatkan kebersamaan kita di bulan Ramadan ni Ustaz? Okey Zim, bila cerita tentang apa contoh yang pernah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya direkodkan juga oleh para ulama, antara lainnya
berlaku dalam peperangan Badar, di mana baginda Nabi SAW walaupun bekalan makanan ada kalanya tidak mencukupi, tapi Nabi SAW pada ketika itu bulan Ramadan, maka Nabi SAW mengajar para sahabat Nabi SAW untuk berkongsi makanan. Bekalan makanan tak mencukupi, kita tahu keadaan pada masa itu peperangan Badar, kelengkapan perang pun tak cukup, maka saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dan alhamdulillah pertolongan Allah SWT datang pada ketika peperangan Badar. Orang Islam menang besar pada masa itu, yang menyebabkan orang-orang musyrikin Mekah jadi malu besarlah pada ketika itu. Yang keduanya, kita lihat dalam peristiwa pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai peristiwa Fathul Mekah itu, yang berlaku pada 10 Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Bagaimana Nabi SAW telah menunjukkan akhlak yang sangat baik demi menjaga kebersamaan itu. Nabi tak nak gaduh-gaduh, tuan-tuan. Nak sebutkan baginda Nabi SAW walaupun seramai 10,000 orang sahabat Nabi yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW daripada kota Madinah menuju ke Mekah, walaupun mereka ni boleh masuk ke Mekah dengan kekasaran, tapi bukan itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW lebih suka mengambil pendekatan, dan akhirnya Nabi memaafkan seluruh penduduk Mekah, walaupun selama ini mereka memberi ancaman dan mereka sangat benci pada Nabi SAW. Tapi apabila Nabi SAW dan juga orang Islam telah dapat menawan kota Mekah, maka Nabi SAW tak nak gaduh-gaduh, maka Nabi SAW telah memaafkan mereka. Ini antara akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika peristiwa Fathul Mekah itu sendiri. Begitu jugalah Nabi SAW seboleh-bolehnya nak mengelakkan sengketa di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Mengelakkan sengketa, benda boleh bincang, benda boleh damai, kenapa nak gaduh? Jadi Nabi SAW adalah antara watak manusia yang sangat mulia, menunjukkan tauladan yang baik. Pernah satu ketika satu orang sahabat Nabi SAW yang Abu Zar Al-Ghifari rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, disebutkan Abu Zar satu ketika dia memanggil Bilal bin Rabah. Bilal ni orang Habsyi, mukanya hitam legam, tuan-tuan. Tapi nak disebutkan satu ketika dia memanggil, wahai anak budak hitam. Disebut wahai anak budak hitam. Maka Nabi SAW mendengar kata-kata daripada Abu Zar itu terhadap Bilal bin Rabah. Maka di situ jugalah Nabi SAW menegur Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa wahai Abu Zar, dia kata, engkau masih lagi memiliki perangai jahiliyah. Mana teguran Nabi SAW ni nak bagi tahu jangan buat lagi. Jangan, kadang-kadang kita ni kadang gurau-gurau macam tak ada apa-apa. Tapi ada yang jenis kawan-kawan jenis koyak. Yang jenis koyak ni kadang-kadang boleh hilangkan pahala puasa kita. Jadi puasa tu puasa yang sia-sia. Dan Nabi SAW mengekalkan hubungan baik antara orang Muhajirin dan juga Ansar. Nabi SAW menyantuni anak-anak yatim dan juga golongan ibu-ibu tunggal, sehingga Nabi SAW menyatakan, besok aku kat syurga dengan orang yang menyantuni anak yatim, aku dengan dia ni, Nabi SAW tunjuk tangan macam ni, bukan peace. Dia tunjuk macam ni. Dia tunjuk macam ni rapat. Hubungan Nabi SAW dengan orang yang menyantuni anak yatim. Ini antara motivasi yang diberi oleh Rasulullah SAW supaya sahabat-sahabat ni jadi yakin, kenapa Nabi SAW banyak sangat memberi tauladan yang baik untuk mendamaikan ataupun menjaga persaudaraan, kerana di situ ada fadilat, ada kelebihan yang akan dapat membawa seorang termasuk ke dalam syurga. Sedangkan Nabi SAW pun pernah sebut, teman yang baik, saudara yang baik ini boleh memberi syafaat kepada saudaranya ketika di dalam syurga. Kalau di dalam syurga ada satu orang sahabat ni, dia cari-cari kawan dia tak ada dalam syurga, rupanya member tu ada kat dalam neraka, maka sahabat yang dalam syurga ni boleh mohon merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bawa kawan dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan dia. Ini antara perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW, dan sepatutnya kita mengambil iktibar dan jangan sesekali kita memandang ringan terhadap urusan menjaga persaudaraan sesama kita, terutama di kalangan orang-orang Islam itu sendiri. Begitu juga Nabi SAW pernah mempersaudarakan Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi ini datang ke rumah Abu Darda, tapi isteri Abu Darda kata Salman ni dah mementingkan dunia, asyik puasa je. Lalu apa yang disebut oleh Salman? Dia kata, wahai Abu Darda, jom kita makan. Maka Abu Darda pun kata, wahai Salman, aku tengah berpuasa, kamu makanlah dulu. Maka apa dididik jiwa Salman Al-Farisi itu, maka disebutkan bahawa Salman kata, wahai Abu Darda, aku tidak akan makan selagi mana kamu tak makan. Akhirnya Abu Darda pun makan. Ini antaranya. Dan keesokannya jumpa dengan Rasulullah SAW, menceritakan tentang perihal Abu Darda yang terlalu menumpukan terhadap puasanya itu, sehingga dia tidak meluangkan masa je untuk makan pada hari-hari yang biasa. Lalu Nabi SAW telah menegur Abu Darda. Ini antara hikmah yang ditunjukkan.
menjaga hubungan suami isteri, menjaga persahabatan. Ada kalanya kita kena faham bahawa persahabatan tu adalah satu perkara yang perlu dijaga sungguh-sungguh, kerana bila hilangnya sahabat, mungkin dia akan menyebabkan orang ni akan berada dalam keadaan yang menyesal dan juga sedih ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Ustaz, tadi Ustaz ada sebut pasal sengketa. Jadi soalan yang kedua ni, macam mana bulan Ramadan ni kita boleh jadikan ia sebagai waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan yang dah renggang, ataupun orang-orang yang memasam muka, terutama musim-musim nak raya ni lah Ustaz. Nak balik kampung awak dulu ke kampung saya dulu, kan? Macam mana tu Ustaz? Itulah saya pun tengah fikir-fikir ni kan. Sebab itu Allah Ta'ala bagi signal kepada kita sebelum jumpa Ramadan, kita akan jumpa satu malam yang dinamakan malam Nisfu Sya'ban. Malam tu disebut dalam satu hadis Nabi SAW, doa amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali untuk dua golongan. Yang pertama, mereka yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah golongan al-musahin, mereka yang memutuskan silaturahim. Ini antara perkara yang kita kena ambil kira. Minta ampun pada Allah, Allah tak ampunkan. Kita beramal, amalan tidak terima. Kenapa? Kerana salah satu sebabnya memutuskan silaturahim. Tak kira lah bergaduh dengan isteri ke, isi masa muka ke. Disebutkan la yadkhulul jannatul qati', tak akan masuk ke dalam syurga bagi siapa yang memutuskan silaturahim. Rugilah bila kita nak sangat masuk syurga, nak dijauhkan daripada siksa api neraka, tapi oleh kerana kita jadi golongan yang termasuk dalam golongan al-musahin ini, maka kita tak dapat masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab mengajuk, saya takkan maafkan abang sampai mati. Ambil engkau. Macam itu. Sedangkan Nabi SAW kata ada 10 golongan yang tak akan masuk syurga. Salah satunya adalah mereka-mereka yang apabila orang minta maaf, dia tak nak maafkan. Jadi tak nak sakibaki umur, sakibaki masa yang ada sebelum kita berakhirnya bulan Ramadan ini, maka kita cubalah buanglah perasaan dendam dalam diri kita, cubalah memaafkan. Bila sebut maaf ni, cakap saya maafkan dia Ustaz, tapi saya tak nak tengok muka dia lagi. Itu bukan maaf namanya. Kalau kata maaf, saya maafkan dia Ustaz. Jom malam ni kita buka puasa sama-sama. Ini betul maaf ni. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, jagalah akhlak dengan akhlak yang baik. Kadang-kadang akhlak kita ni boleh menyebabkan orang lain jadi koyak dengan kita. Terguris hatinya. Kerana apa? Kerana akhlak kita ni mempamerkan, kadang-kadang kita jadi seorang yang sombong, yang angkuh dan sebagainya, menyebabkan mereka tak berpuas hati dengan kita dan datanglah perkara-perkara yang tak diingini. Mereka akan cerita, mengumpat tentang diri kita. Inilah yang menjadi punca kepada keretakan hubungan persaudaraan ataupun persahabatan itu. Dan disebutkan, perkara yang disebutkan salah satunya adalah banyak-banyakkanlah bersedekah. Walaupun kita sebut sedekah ni banyak kali, tapi sedekah ni sebenarnya adalah satu amalan melembutkan hati. Bila kita melakukan dosa, maka sedekah ni ibarat macam air yang memadamkan api. Sedekah ini boleh melembutkan hati. Ulama kata sedekah ni melembutkan hati. Kenapa? Kerana kita membantu orang miskin, maka kesombongan kita berkonflik dengan orang, kita akan dapat lihat, ada orang yang lebih teruk, lebih daif daripada kita, dan akhirnya kesombongan tu hilang. Bila kesombongan tu hilang, riak takabur dan dihilang, maka kita akan jadi orang yang lebih tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahan marah, la taghdab, la taghdab. Inilah pesanan Nabi SAW. Ketika sahabat Nabi yang nama Abu Darda radhiyallahu anhu berjumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, berilah aku nasihat ya Rasulullah. Nabi kenal Abu Darda macam mana, orang yang panas sikit. Maka Nabi SAW kata, la taghdab, janganlah marah. Kemudian ditanya lagi, berilah nasihat lagi pada aku ya Rasulullah. Nabi kata, la taghdab. 3 kali Nabi SAW kata jangan marah. Maka sedarlah Abu Darda bahawa kemarahan itulah yang kadang-kadang menyebabkan hubungan persaudaraan, ukhuwah dan juga persahabatan tu jadi semakin renggang. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dapat menjaga emosi, selalu menyebut ana shaimun, saya sedang berpuasa. Mudah-mudahan dengan sebab itulah kita akan mendapat rahmat daripada Allah SWT, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Allahumma amin Ustaz. Baiklah saudara, sahabat-sahabat menonton semua, begitulah perkongsian dan kupasan daripada Ustaz berkenaan tajuk kita pada hari ini, Ramadan dan persaudaraan. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan ni kita boleh jadikan sebagai bulan berkasih sayang. Mungkin bukan setakat saja bulan ni, sepanjang tahun, sepanjang hayat kita berkasih sayang sesama kita, insya-Allah. Jadi terima kasih saya ucapkan pada pertemuan kita pada kali ini. Insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan, episod yang baru dan tajuk yang baru dalam Kapsul Ramadan Tausiah Jiwa Menelusuri Sirah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.